Jadi ini adalah pengalaman yang ada. Soalan yang timbul, adakah semua perubahan yang telah berlaku membawa kepada makna pembaharuan yang dimaksudkan? Kita tak nafi ada perubahan. Daripada tak ada perbankan Islam, ada perbankan Islam. Daripada tak ada universiti Islam, jadi ada universiti Islam. Daripada tak ada sistem mahkamah syariah yang baik, diangkat, diperkukuh. Tetapi persoalan yang penting yang kita kena lihat, adakah semua perubahan yang telah berlaku membawa kepada makna pembaharuan yang dimaksudkan. Faham tak soalan ni? Faham tak? Tak dapat tangkap? Maksudnya perubahan yang berlaku sekarang, dia betul-betul dah sampai objektif dia. Soalan ni kat situ. Maksudnya ketika mana kita nak keluar daripada penjajah, awal-awal kita kata tadi golongan intelektual ataupun pemikir-pemikir Islam, dia angkat idea tentang perlunya tentang kebangsaan kita sendiri, perlunya kita menguasai politik kita sendiri, perlunya kita memimpin negara kita sendiri dan sebagainya. Lepas satu tempoh, ni mereka ni telah pergilah, datang generasi seterusnya, datang sampailah generasi seterusnya, sampailah generasi kita contohnya lah. Dan kalau kita boleh kata mungkin kita ni generasi ke-4 atau ke-5 lah, selepas daripada generasi awal tadi tu, yang membahaskan tentang idea-idea negara Islam dan sebagainya. Jadi selepas satu tempoh, mungkin kita boleh lihat ada berlaku perubahan. Kita tak nafi wujudnya perubahan, tetapi adakah perubahan yang berlaku itu betul-betul serve kepada kehendak asal kita buat? Contohnya lah, contoh mudah,